Menghidapi penyakit kulit dikenali sebagai enzima. Sekumpulan penyelidik di Jabatan Teknologi Bioproses Universiti Putra Malaysia (UPM) membangunkan satu inovasi dalam membantu pesakit-pesakit enzima. Wartawan Hafizatul Salma Harifatillah ada butirannya. Eksema selalunya berlaku pada muka, pergelangan tangan, pertengahan siku dan juga lutut. Kulit akan menjadi berkerak dan kemerahan, malah ada juga yang bernanah. Eksema kebiasaannya terjadi pada bayi atau kanak-kanak berumur bawah 5 tahun. Di Malaysia dianggarkan 20% populasi mengalami penyakit eksema. Prescribe krim dan kita menggunakan krim tersebut, dan saya membaca label, baru saya dapati kebanyakan daripada ingredient dan ramuan yang ada di dalam krim tersebut kebanyakannya adalah sintetik. Dan anak saya ada setengah daripada krim tersebut, walaupun dibeli oleh doktor, dia akan merasa lagi gatal. Malaysia Eczema Support Group melalui laman Facebook turut diwujudkan sebagai medium sokongan buat ibu bapa pesakit eczema. Ramai parents dengan anak, tak kira daripada baby sampai ke child yang ada. Jadi dia tak tahu apa nak buat. So, we cannot promise everything. Tapi as a support group, kami boleh channelkan to doctors who memang specialize in this. Hafizatul Salma Harifatillah, NTV 7.